Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini sekali lagi kami berada di pantai Sungai Lurus. So yang mana hari ini event menawarkan hadiah berjumlah RM15,000 kepada sang juara dan ada ranking sebanyak 300 ranking. So agak banyak juga. So hadiah yang ditawarkan agak menarik kepada para peserta. At least orang kata kalau kata tak ada ranking besar-besar, kita boleh dapat ranking bawah-bawah. So apa pun semuanya bergantung pada rezeki lah. Okay, so saya nak persiapkan saya punya peralatan dulu. So stay tune guys. Okay geng, sebelum kita bertanding kita persiapkan apa yang perlu dahulu. Okay, so hari ni saya pakai batu nombor 6 bersamaan dengan 140 gram kalau tak silap saya. So saya pakai perambut batu saiz 30 LB Dupont. So ikatan macam biasa lah guys. Pula nak masuk. Tali ni keras sikit, dia senang lah nak pegang. Masuk, kita tarik dia. Tu pakai rolling swivel kat ujung dia. Rolling swivel. Batu lain dah siap batu ni je. Macam semua pula ini. Yang atas ni kita pakai 3 je. 3 kali sulam je. Tu jarak dia macam gini je, lebih kurang dalam 1 jengkal. Okay, hujung dia kalau boleh kita bakar sikit lah. Kita bakar dia, bakar. Kenapa? Takut baling-baling dia terlocot. Kalau kita bakar ni selamat sikit. Okay, yang ni dah disiapkan. Dah cantik. Ini pun dah cantik. Ini bakar je. Okay, jarak dia semua sama je. Semuanya sejengkal. Untuk main dekat Sungai Lurus macam ni je lah setting saya. Lepas tu rambut
Saya buat macam-macam jenis lah rambut. Ada yang panjang, ada yang pendek. So jarak dia lebih kurang okey. So antara mata ni, kalau kita tengok pelbagai ni, daripada atas ni semua sama. Bawah dia nampak ada yang pendek, ada panjang sikit, panjang betul. Macam gini lah. So kita cuba one by one. Okay, rambut dah siap. Kita pasang kepada joran dulu. Allahu Akbar. Macam ni cari dia tak jumpa tau pot dia. Kat sini lah dik. Okay, kita masuk umpan dulu. Masa tinggal lagi 4 minit untuk horn permulaan berbunyi. So kat sini saya prefer untuk pakai macam ni lah, cangkuk macam biasa. Okay, macam tu je. Okay guys, kita menunggu horn permulaan berbunyi. Pertama, glamour. Ikan kedua. Aduh. Ada. Gulung. Gulung sekejap boleh? Yep. Lama. Main. Saiz tu. Oh, baiklah. Cecek Itu gajah pun kena mati. Boleh tahan. Saiz sikit. Ada lawan. Tukar tak tukar 9. Alhamdulillah. Naik ke seko. Alhamdulillah. Ha?
Kali geram. Tu tengok nampak kendur. Boleh bawa pegang. Tekan ke tak sikit. Dekat. Alhamdulillah dekat dekat seekor. Sizes. Dia tak ada kan? Tak ada kendur. Abang pagi sikit tadi. Dah pagi akan gempak sikit. Kendur lagi. Yes. My brother juara hari ni. Main. Tak apa habis dia. Bang relax. Sembilan. Okey, alhamdulillah. 700 dalam tangan. Alhamdulillah. Ni abang aku ni. Ni abang saya ni. Champion hari ni. Champion tak ada lah. Nombor 2, nombor 3 lah. 700 ada. 700 ada. Top 10. Alhamdulillah. Buntal. Patutlah tak melawan. Alhamdulillah. Bolehlah daripada tak ada. Ada. Bawah. Ya. Rasak betul lah 9. Tu. Macam mana nak buat? Jap. Masa dah nak tamat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tamat. Habis sudah game kita hari ni. Okay kan, kita kemas dulu. Macam biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel GTB Surfcasting. Thank you guys.